Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so untuk korang yang mungkin tertanya-tanya Beza ataupun Saga, okey, yang mana satu korang nak beli sedangkan harga lebih kurang sama je. Kalau tengok kat belakang ni ada dua unit kereta. Okey. So satu adalah Beza dan satu lagi adalah Saga. Okey, so jom kita tengok yang mana the best. Okey geng, untuk korang yang sedang mencari kereta sedan segmen A ataupun first car buyer, kalau korang tengok kat depan ni ada dua model, dua jenis brand yang berlainan tapi segmen yang sama. Okey. So satu adalah Beza Premium X dan juga Saga Premium S. Okey. Okey, so daripada rupa depan dia, kita tengok Saga dah datang dengan DRL bahagian sini. Lampu siang, nyalaan siang ada. Manakala Beza Premium X dah datang dengan fog lamp bahagian sini. Kalau untuk color, Beza lagi gelap berbanding dengan Saga Premium S. Warna lebih kurang sama, warna grey. Tapi dia punya kecerahan dan kegelapan dia adalah berlainan. Okey. So korang tengok dekat sini color dia lebih gelap, manakala yang ini lagi terang. Okey, dia kategori grey, kategori yang sama. Okey, kategori yang sama untuk kedua-dua jenis model ni. Okey, so untuk function kunci, kalau kita tengok dekat atas, ini adalah kunci Saga Premium S. Dekat atas adalah lock, unlock, buka bonet dan juga alarm. Okey, so kita pergi kepada kunci Beza. Okey, ni adalah kunci Beza. Kalau kita tengok, sama juga function dia. Lock, unlock, buka bonet dan juga alarm. Okey, so kunci adalah sama. Okey guys, so sekarang kereta ni berada dalam keadaan unlock ataupun tidak berkunci. Kalau kita tengok, kereta Saga dah datang dengan auto fold yang membuatkan bila kita lock, dia punya side mirror akan lipat. Manakala, kalau untuk Beza, dia akan menyala sahaja. Dia akan bagi satu lampu saja. So dia tak boleh nak folding. Okey, so kita pergi dekat bahagian tayar. Tayar Beza menggunakan 175 60 15. Okey, so tebal dia 60. So kita tengok dekat tayar Saga Tayar Saga dekat sini dia pakai mana 185 55 15. Okey. So dekat sini Beza lagi tebal lah, pakai 60. Dengan lebar dia lagi kurang lebar lah. Maknanya Saga lagi lebar. Okey, yang ni kita cuba ke dalam, kita tengok bahagian dalaman seat untuk Beza. Kalau tuan-tuan, puan-puan tengok macam ni, dia punya corak macam ini saja, plain. Kat sini ada corak sedikit. Manakala Saga, okey, kita dah unlock dah kereta ni. Dah datang dengan leather seat kan. Leather seat. Okey. Dah datang dengan leather seat. Tengok. Ni bahagian Saga. Dah datang stretching warna merah. Kat sini fabric. Leather bahagian tepi. Okey. Okey, untuk bahagian dalaman Beza, kalau kita tengok dia kosong dekat steering. Tak ada switches. And then bahagian dalaman dia tak nampak sporty ya. Okey, tak nampak sporty. Cuma ada warna chrome, warna silver dekat sini-sini. And then kalau kita pergi ke bahagian Saga, sini dah datang dengan warna merah dan juga dekat bahagian steering dah ada switches kan. Harga sama tapi korang dapat barang yang lebih. Okey. So korang tengok macam mana korang boleh buat comparison barang-barang dia. Okey. Okey, untuk kedua-dua kereta ni, yang ini dah datang dengan tinted, yang ini daripada kilang belum datang dengan tinted lagi. Okey. Belum ada tinted, so kita bagi package ataupun kita bagi promotion untuk korang yang mana order dengan kami Proton Petaling Jaya, korang akan dapat package free tinted. Okey, siap kita pasangkan tinted. So korang tak payah nak pening-pening cari kedai nak pasang tinted. Maknanya keluar daripada showroom, terus kita bagi kereta yang dah siap tinted. Janji masa WhatsApp, korang bagi tahu korang datang daripada channel YouTube Nazmi, okey? Okey gang, so kita tengok bahagian bonnet dia. Design dia, bahagian belakang Saga, korang tengok ada warna hitam dekat sini. Kalau Beza dia ada warna chrome.
Okey, lampu dia pun lagi besar daripada Saga, korang tengok. Okey, so untuk bahagian bonet, kita pergi bahagian bonet, kita tekan dekat sini, kau tengok. So Saga dia akan terbuka sedikit tak, macam tu. Okey. So kalau yang ini beza, korang tengok dia punya lantunan dia lagi tinggi. Okey. So tu different bahagian bonet. Kalau korang masuk dalam ni, korang tengok, okey, ni adalah Saga. So dia punya ni dalam 400 lebih, manakala beza lagi luas. Okey. So korang tengok dia ke dalam lagi, yang kat sini dia tinggi. Okey. So kita cek tayar spare dia dah datang dengan tayar yang macam mana. Okey. Sekejap kalau korang tengok, tayar spare dia warna kuning. Okey. Yang sementara punya, so kita pergi dekat bahagian Saga warna hitam. Okey. Okey geng. So kalau untuk bahagian lampu dia, kalau korang tengok bahagian sini menggunakan bulb lagi halogen. Okey. So Saga menggunakan halogen, manakala beza ada pakai LED lampu putih. So pemanduan dia lagi terang. Kat bawah ada fog lamp, kat sini ada DRL. Okey. Okey geng, kalau kita tengok kat bahagian dalam, korang tengok signal Saga sebelah kiri Okey, belah kiri. Ni adalah kereta Saga, bahagian interior dia, bahagian steering dia, cockpit dia, gear dia. Okey, so macam inilah bahagian dalam Premium S. Manakala yang ini adalah Beza Premium X. Okey. So signal dia sebelah sini. Korang tengok lampu dia, okey, signal, fog lamp. And then radio dia masih lagi pakai ni. Dia tak ada touch screen lah. Okey, tak ada reverse camera macam Saga. Kita dekat sebelah-sebelah je. Saga kat sini. Sini adalah Beza. Okey. So tak ada switches korang tak boleh nak tekan-tekan kan. Okey. So korang tengok bahagian cockpit dia, bahagian dalaman dia macam ni. Okey geng. So itulah sahaja yang aku nak kongsi dengan korang, perbezaan antara Saga dan juga Beza. Harga sama, korang boleh decide nak model mana. Korang fikir-fikirkanlah sama ada Beza ataupun Saga dekat bahagian belakang ni. Harga dalam 45-46 macam tu. Sekarang tengah ada promotion untuk Saga 1,000 diskaun. Manakala Beza tak ada apa-apa promotion, kena tunggu 3 bulan. Yang ni korang order terus dapat Premium S. Manakala yang ini 3 bulan lah. Kena tunggu 3 bulan ataupun 1 bulan lebih macam tu. Okey. So yang mana nak beli kereta, jangan lupa tekan button subscribe dan juga button WhatsApp dekat ruangan caption. Okey geng, terima kasih banyak. Kalau korang nak cari kereta, jangan malu-malu, jangan segan. Contact Nazmi.